kau ingat bila pencen nanti kau bebas rehat? Tak. Masa itulah kau akan terpenjara dalam sarang yang kau buat sekarang. Pakcik suka tengok burung tempur anyam sarang kat dahan mangga ni. Halus kerja dia, teliti, dia tak gopoh nak siap cepat. Dia pilih rumput paling kuat, dia simpul kemas-kemas. Sebab dia tahu, nanti ribut akan datang, hujan akan lebat. Dia tak buat kerja cincai. Kita manusia ni pelik. Masa muda, kita sibuk anyam hutang, anyam musuh, anyam penyakit. Kita gelojoh kejar gaya, sampai lupa pasang atap untuk hari tua. Bila masuk umur 60 macam pakcik, baru kau rasa kalau sarang tu bocor. Masa tu duit tiris ubat penyakit, sunyi sebab anak jauh, hati tak tenang sebab tak cukup bekal. Nak baiki masa tu dah susah, dek. Tangan dah menggigil, mata dah kabur. Apa yang kau anyam umur 30-an ni, itulah tempat kau berteduh masa 60 nanti. Jangan anyam neraka dunia untuk hari tua kau. Mula pilih rumput yang elok dari sekarang, simpanan, kesihatan dan hubungan yang baik. Link buku di bio. Soalan pakcik, sarang yang kau tengah buat sekarang ni tahan ribut tak?